Hello guys. So welcome back to my YouTube channel. So today is a very special sebab I nak upgrade telefon. Kita akan unboxing my new phone. Baru je sampai tadi. Oh yup, don't forget to like, subscribe and turn on notification. Oh gitu. Untuk yang ni, I beli just Pro saja, bukannya Pro Max sebab for me, I rasa I nak tingkatkan I punya gig, bukan instead of besarkan telefon. So actually saya beli online je sebab waktu tu tengah ada discount RM600. So macam siapa yang tak nak beli kan? So I just buy. Tapi kan the thing is adalah dia punya ETA adalah lepas raya. So macam I macam okay lah, tak apalah, lepas raya lah kan. Sebelum raya lagi dia dah post. So here we go. Tada! Tadadang! Saya beli biru. Sebab apa biru? Sebab so ini 2512 17 Pro. So yup, Innoverse. So actually kan I tak beli yang katanya kan tunggu 18. Tapi 18 lama, plus rasa macam telefon ni macam dah memerlukan. Oh my god, besar je rupanya. I thought dia kecil. Oh, nice lah. Dia tak besar sangat. Memanglah sebab dia Pro kan. Tapi yup. Ping. Nampak ke? Nampak ni. So I kena set up apa semua benda ni. Dia bagi macam biasa, dia bagi kabel tanpa benda tu lah. Semua orang tahu pasal tu. Biasalah Apple kan makin lama makin miskin, tapi dia suka memiskinkan orang. Banyak perubahan lah yang aku kena belajar sebab sebenarnya aku 14. Jadinya macam benda ni, sebelum ni button ni aku tak ada. And then bawah ni pun sama juga. Sini pun tak ada juga kat 14. So macam banyak benda baru yang aku kena belajar. Let's go for English. Malaysia. So yup, aku kena set up dulu. Sabar jap. Hello guys. So sekarang hari tu aku masukkan transfer apa semua dekat aku punya phone baru ni. So dia ambil masa 3-4 jam je. Last lah aku terlupa nak post. Lepas tu aku pun dah beli casing. Cerita dia macam tu. So hari ni aku just want to explain sebab aku dah macam dah sehari pakai. So basically aku last charge adalah pada semalam. Yelah semalam subuh sahur. Sekarang pukul 28 minit. 28 minit. Dia still lagi 21%. And then aku tak adalah pakai selalu. Sebab aku kan pakai dua phone kan sekarang. I impressed with the battery lah. Sebab dia tahan lama. Aku impress dengan kamera dia. Real. Sebab kamera dia dia kalau kau ada keladak-keladak kat muka, dia memang automatic keladak tu nampak weh. Dia memang clean gila nak mati weh. Aku macam alamak, dia mana ni? Aku sukalah dari segi dia punya texture. Dia punya gambar tu very lawa and very detail. Aku tak try lagi lah macam mana cinematic apa semua. Tapi kalau macam video biasa, selfie, tangkap gambar, and aku impress lah. For upcoming insyaAllah aku akan try lah buat banyak video-video. So korang boleh tengok lah. And then mungkin korang akan beli juga. Why not? Why not? Tapi basically aku pun newbie lagi. So korang janganlah tanya soalan. Aku sebenarnya nak beli Pro Max. Tapi bila aku decide, sebab sebelum ni aku pakai XS Max, aku pakai 13 Pro Max, and then aku pakai 14 Pro Max. Bila aku pakai 256GB dia, aku rasa macam tak cukup untuk aku sebagai yang satunya suka buat video. Bukanlah content creator, I mean like kita create content dekat TikTok and pun nak post YouTube and so on. Rasa macam kita memerlukan banyak gig. So instead of I beli Pro Max yang harga dia macam lebih kurang je macam 512 punya gig, so better I ambil yang lebih atas lah, which is 512 instead of 256. Sebab kalau I buat 256, dia still akan lagi full of storage lagi. Sebab aku dah banyak kali full of storage. Asal konsep dia full of storage. So macam tak apalah, sebab
Beza Pro dengan Pro Max kan, instead of battery capacity and then dia punya screen kan lagi besar kan, kamera apa semua sama je. That's why I beli Pro saja. Tapi it seem like kecil. Serius, I cakap, kalau macam korang dah biasa pakai Pro Max and then bila korang ke Pro, dia akan nampak kecil. Sebab bila I pegang kan, bila aku kan dah sehari pakai benda ni, so bila aku try nak record apa semua pakai with this phone, dia macam macam tu. And then kan Noti pun nampak macam kecil. Nampak ni Yang Jun Okay, ada yang tanya kenapa kau tak beli warna orange. Sebab like I kan extrovert, obviously orang akan pakai sebab macam nak attract people. Ataupun this is the, kalau dia pakai phone orange, kita dah tahu dah automatic dia lah 17 Pro macam atau Pro Max macam tu kan. Okay, basically why sebab idol K-pop mostly pakai ni macam Shinyu, Dohun apa semua kan. Other than that adalah I punya ekosistem. MacBook adalah Midnight. Lepas tu I punya iPad pun Midnight. Lepas tu aku punya Apple Watch pun Midnight. AirPod je lah tak. AirPod kan warna putih je. So macam birulah juga macam tu. Aku actually nak beli warna silver, tapi aku takut silver tu aku tak boleh nak jaga. Sebab bila aku tengok, aku kan pakai AirPod. So bila AirPod kotor, dia macam obviously kotor. That's why lah aku beli casing yang dia cover sini. And then bila korang tengok ni kan, dia punya ni lebih tinggi lah daripada kamera tu. So macam secure lah kalau macam nak letak like 90 degree macam ni. Gitu. Doakan semoga dengan phone ni aku boleh buat banyak konten, aku boleh record banyak video-video, dan dimurahkan rezeki lah, of course. So itu saja untuk video unboxing. Nak transfer je 3 jam ni. Kau bayangkan 3 jam aku nak kena tunggu 3-4 jam lah juga. So itu saja. Bye bye.